Sultan Selangor nampak gayanya betul-betul fed up dengan kerajaan negeri. Banyak kali nasihat, tapi bak kata Sultan, ibarat mencurah air di atas daun keladi. Itulah Amiruddin, aku dah khabar dah. Daripada kau sibuk sangat nak bagi sungut tu, baik kau duduk dekat Selangor ini, selesaikan masalah negeri yang tak selesai-selesai ini. Sekarang Sultan pun dah fed up dengan kerajaan kau. Kau nak jawab apa sekarang? Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallaby sekalian. Dia macam, saya tak tahu cakap macam mana tuan-tuan sekalian, sebab setiap kali ulang tahun kelahiran baginda, setiap kali ucapan pembukaan sidang DUN, macam-macam lagi lah, Sultan Selangor sejak Lumajang ini pasti akan mengeluarkan titah yang antara lain telah menegur kerajaan negeri. Dan antara perkara yang sering ditegur ialah berkaitan dengan banjir kilat yang kerap berlaku dekat negeri Selangor ini. Kemudian isu pengurusan sampah, and then isu berkenaan dengan pengangguran, benda-benda yang basis yang sepatutnya dihadap dan juga diselesaikan oleh kerajaan negeri. Tak kira depan menteri besar ke, belakang menteri besar ke, tak kira apa jua keadaan, itulah titah Sultan Selangor. Banyak kali tuan-tuan sekalian. Dan memang saya cakap terus terang, sebagai rakyat negeri Selangor, saya sangat-sangat menjunjung tinggi, menjunjung kasih apa yang tersampaikan oleh Sultan Selangor itu, sebab itu memang untuk kepentingan awam, kepentingan rakyat Selangor, termasuklah diri saya sendiri. Dan apa yang Sultan Selangor titahkan itu, pasal banjir kilat dan sebagainya, memang benda itu recurrent. Macam sekarang ini kan Lebah Kelang asyik hujan, tiap-tiap hari hujan. Banyak tempat banjir, hujan kejap banjir, hujan kejap banjir. Dia tak macam Kelantan, tempat yang saya berada sekarang ni tau. Dekat Kelantan, hujan lebat seminggu, gila-gila hujan lebat pun, belum tentu banjir lagi masalahnya. Cuma of course bila terlalu sangat hujan, tiap-tiap hari hujan, naiklah air dia kan. Itu standard lah. Tapi dekat Selangor ini, hujan 10 minit pun air dah naik masalahnya kan. Setiap kali hujan lebat, alamak, nanti kejap lagi banjir lah ni. So itu yang Sultan bengang. Sultan murka. Sultan kata benda ini recurring, selalu berlaku, tak ada penyelesaian. Jadi setiap kali itulah Sultan bertitah dengan harapan kerajaan negeri Selangor dapat menyelesaikan masalah itu secara tuntas once and for all. Tetapi macam mana kita tahu tuan-tuan sekalian, makin dititah, makin disebut, makin tak buat apa-apa. Masalah berkaitan dengan banjir dekat Selangor, masalah berkaitan dengan sampah, masalah berkaitan dengan peluang pekerjaan, dan of course berkenaan dengan ladang babi, dengan kuil-kuil yang tidak dibina dengan kebenaran, macam-macam lagi, masih lagi berlaku dekat Selangor dengan berleluasa. Sampai akhirnya Sultan menerusi titah baginda ketika istiadat pembukaan Dewan Undangan Negeri Selangor pada siang tadi, telah menzahirkan rasa murka baginda yang saya kira memang betul-betul muka. Bukan main-main lagi dah, memang betul-betul muka. Sebab Sultan walaupun dalam keadaan berlapik menyebut nasihat betul ini ibarat macam mencurah ke atas daun keladi. Itu bahasa mudah, bahasa yang penuh kelembutan. Sebab yelah, sebagai Sultan takkanlah baginda nak macam merentan atas pentas istiadat kan. Sudah tentulah baginda sebagai seorang Sultan yang berjiwa rakyat, tidaklah baginda menggunakan perkataan yang tidak secocok dengan diri baginda selaku Sultan Selangor. Tetapi bila Sultan dah menyebut nasihat baginda ini ibarat macam mencurah air ke atas daun keladi, bermaksud mudah saja tuan-tuan sekalian, Sultan Selangor sudah fed up dengan kerajaan negeri. Sultan Selangor sudah fed up dengan Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari. Kalau Sultan Selangor tak fed up tuan-tuan sekalian, tidaklah baginda bertitah sedemikian. Dan memang patut pun. Sebab apa? Sebab kalau kita perhatikan, macam saya sebutkanlah, masalah yang disebutkan oleh Sultan itu tidak selesai pun, berulang-ulang. Setiap kali berlaku hujan lebat, banjir. Setiap kali isu yang kedengaran, sampah. Dan menyebut tentang sampah ini, kalau tidak menjadi kesalahan saya lah kan, yang ini kena dikonfirmkan juga, saya dengar-dengar KDEB yang menguruskan tentang pengambilan atau pengenipan sisa-sisa sampah dan juga sisa buangan dekat negeri Selangor ini, alah yang duk hantar lori ke rumah kita tu kan, rumah saya pun terlibat. Mereka dikhabarkan tidak mahu untuk meneruskan kontrak kutipan sampah itu kerana apa? Kerana masalah kos diesel yang semakin meningkat. Mereka dah tak mampu nak bayar. Kerajaan negeri Selangor tak mampu untuk teruskan kontrak dengan KDEB. Dan selepas ini macam mana? Anda kata kalau tidak ada syarikat yang sanggup nak kutip sampah, sebab apa? Kerajaan Selangor tak ada duit nak bayar. Siapa nak kutip sampah kita masalahnya? Siapa yang akan datang ke rumah kita untuk kutip sampah-sampah yang kita hasilkan dan dibuang dekat tempat pelepasan sampah? Siapa? Takkan ada syarikat swasta yang bermurah hati untuk cover kos diesel sebagainya. Dah sah-sah
Kerajaan Negeri Selangor kena fork out jumlah yang lebih banyak untuk memastikannya syarikat-syarikat swasta ini dapat meneruskan kerja-kerja mereka untuk mengurus sampah itu. Tetapi saya takut satu je. Takut benda ini teruskan tetapi rakyat Selangor dibebankan pula dengan yuran ataupun bayaran yang lebih mahal berbanding sebelum ini. Mungkin kita kena surcharge ke apa-apa ke, kita pun tak tahu. Sebab inilah dia. Sebab kita dapat lihat kerajaan Selangor ini merupakan kerajaan yang gagal. Kalau sampai berulang kali dia tegur dengan Sultan tu, itu dah cukup gagal dah tuan-tuan sekalian. Tidak cerita banyak lah. Tak payah kita sembang lebat, memang kerajaan yang sangat-sangat gagal. Tetapi menyebut tentang gagal tak gagal inilah tuan-tuan dan puan-puan. Yang kelakarnya, di saat masalah dekat Selangor ini tak selesai-selesai, Menteri Besar Selangor boleh pula kelang kabut nak pergi Sumut. Siap nak pergi Barcelona untuk flag off peserta-peserta Sumut dan sebagainya. Memanglah beliau tak ikut belayar sampai dekat Gaza tu kan. Tetapi beliau pergi ke Barcelona untuk flag off dan sebagainya, peserta-peserta Sumut ini dan sebagainya, dan sekarang dia balik lah. Cuma itulah, saya dah kabur benda ni. Amiruddin daripada duk sibuk-sibuk nak cerita pasal Sumut lah, nak lepaskan peserta Sumut dan sebagainya. Baiklah beliau lupakan benda itu, bagi pada orang lain. Beliau fokus untuk menyelesaikan masalah dekat negeri Selangor ini. Tapi beliau sibuk sangat pergi Sumut. Sudahnya Sultan bertitah, I am fed up. Ayat berikut macam tu lah. Bukannya Sultan bertitah macam tu. Tetapi secara terjemahan mudah lah kan yang kita boleh faham. Sultan dah fed up dengan semut ini. Nasihat banyak kali pun tak bergerak. Cakap banyak kali pun tak lut. Ibarat macam kita menasihatkan budak yang memang degil gila. Kita cakap jangan dia tetap buat juga. Inilah yang berlaku sebenarnya tuan-tuan dan sekalian. Dan yang mangsanya ialah rakyat Selangor itu sendiri. Ini memang betul-betul mengecewakan. Tapi itulah. Saya rasalah. Memang Amiruddin inilah penggal terakhir beliau menjadi Menteri Besar Selangor. Dan saya harap sangat bukan Amiruddin seorang saja yang tidak lagi menjadi Menteri Besar Selangor. Saya harapkan Kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional Umdat Mantap ini tidak lagi menjadi kerajaan di Selangor selepas PRU yang ke-16 nanti. Saya harapkan kerajaan lain yang akan take over. Sebab kita tak nak setiap kali berlaku ucapan titah tuanku lah, waktu kelahiran ucapan hari pertama baginda lah, pembukaan istiadat DUN dan sebagainya, terpaksa Sultan turun padang tetap menzahirkan perasaan murka baginda terhadap beberapa perkara. Kita tak nak macam tu. Kita nak kerajaan yang boleh melaksanakan tugas dengan baik dan sebagainya. Dan sebelum kita tutup video kita ini tuan-tuan sekalian, ada satu lagi titah Sultan, iaitulah Sultan telah bertitah mengharapkan agar penganjuran Sukan Malaysia ataupun SUKMA yang akan diadakan dekat Selangor pada tahun ini dibatalkan kerana isu Asia Barat, kos tinggi, dan Sultan kata tak payah nak buang duit untuk laksanakan SUKMA dan sebagainya. Batalkan saja, tak ada masalah. Dan of course Sultan pun titah juga kalau boleh batalkan sekali pertandingan Piala Sultan Selangor, iaitu perlawanan persahabatan bola sepak tahunan antara Selangor dan juga Singapura itulah kan. Cuma Sultan kata perlawanan bola sepak bawah 15 tahun tu okey dikekalkan. Tapi untuk SUKMA tolong batalkan. Tetapi pada hari ini juga tuan-tuan sekalian, Majlis Penyaras Sukan Malaysia atau SUKMA ini telah pun bermesyuarat, diketuai dan dipengerusikan oleh Menteri Belia dan Sukan iaitu Dr. Taufik Johari. Mereka telah mencapai kata putus SUKMA tahun ini akan diteruskan juga. Cuma saya yakin titah Sultan itu dilakukan selepas mesyuarat itu dilakukan dan sebagainya kan. Jadi kita nak tengok sekarang ini bagaimana. Adakah Kerajaan Negeri Selangor akan ikut titah Sultan iaitu untuk membatalkan sambutan SUKMA ataupun Tamasya SUKMA tahun ini, ataupun dia akan bulldoze juga titah Sultan ikut nasihat daripada Majlis Penganjuran SUKMA itu sendiri yang kata tahun ini kita teruskan juga penganjuran SUKMA. So kita tengok jugalah siapa lagi power. Sultan lagi power ke ataupun Taufik Johari lagi power. Luar biasa betul tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi kalau anda tanya saya sebagai rakyat Selangor, I am with my Sultan all the way. Sentiasa bersama-sama berdiri di belakang Sultan Selangor. Kau nak kata apa sekarang, Meh? Oh, okay.